ke masjid. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih yang bahagia seluruh warga pentadbir pengimarah urus Masjid Muhammadi Angkasapuri Kuala Lumpur, sidang jemaah hadirin mukminin hadirat mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan kesempatan kehidupan yang masih Allah anugerahkan. Moga-moga kita pandai menggunakan nikmat kurniaan Allah ini untuk meraih ampunan, rahmat serta redha-Nya. Dan itulah perjuangan hidup kita di dunia pun sebenarnya. Moga-moga Allah bantu kita untuk sentiasa ingat padanya, mensyukurinya dan mengabdikan diri dengan cara terbaik kepadanya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Nabi yang amat sayangkan umat. Lalu beruntunglah kita menjadi umat Muhammad, tapi rugi juga andai ya dengan ruang anugerah kurniaan menjadi umat Muhammad ni kita alpa leka, kita kurang mengingati baginda, kita gagal ya, memenuhi tuntutan-tuntutan sebagai umat baginda. Lalu kita bangkit di akhirat dengan ya, kegagalan beridentikan umat Muhammad. Umat Muhammad ini ada syafaat, ada bantuan daripada baginda nabinya, dan ada balasan selawat yang selalu kita berikan, utuskan kepada baginda. Tapi andai kita kurang sangat berselawat dan tidak mengamalkan hidup berpandukan syariat dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, siapalah untuk kita nanti di akhirat menagih hak untuk menjadi umat Muhammad. Hadirin yang berbahagia, sidang jemaah yang dikasihi, tengah hari ini kita sekali lagi bersama untuk menyambung pengajian fiqh salat, memahami ibadat salat. Ya, setelah kita terhenti pada bulan Februari lalu, kerana bulan Mac kita mula berpuasa, dan hari ini kita dapat bersama semula mengadakan pengajian fiqh solat ini. Dan insya-Allah hari ini kita sambung perbincangan masih berkisar tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Pada pengajian lalu kita telah pun membincangkan 11 perkara yang membatalkan solat daripada keseluruhan 25 perkara yang dicatat dan dibentangkan dalam kitab ini. Jadi hari ini kita masuk membincangkan perkara yang membatalkan solat yang ke-12, terbuka aurat dengan sengaja atau aurat terdedah terbuka dengan sengaja. Jadi kalau sengaja berpakaian tidak menutup aurat, maka ketika solat batal lah ataupun tidak sah. Yang jadi batal tu bila mana kita sengaja mendedahkan aurat atau berpakaian tidak sempurna. Mungkin ketika berdiri sempurna, tapi ketika sujud, ramai di kalangan kita, dalam kalangan kaum lelaki caranya, cara kaum Adam secara khususnya, bila mana
bersolat dengan pakaian yang tak rapi, ketika sujud itu ya nampak bahagian belakang badan dia. Dan kita kena sedar bahagian belakang di antara baju dengan seluar kita itu adalah ruang yang kalau kita ya tengok batas aurat, dia adalah batasan yang bawah pada pusat. Jadi bila terdedah ya, ia dikira dengan sengaja sebab kita berpakaian sebegitu rupa, itu pilihan kita ya, walaupun kita tak sedar ketika mana benda itu berlaku ya, tetapi perkara itu dengan pilihan kita, maka ya, batallah solat kita. Jadi hati-hati yang bagi siapa yang pakai seluar dan ber-t-shirt ya, atau pakai yang tidak labur pakaiannya. Kalau pakai kurta tu tak apa dah ya, pakai baju yang kemeja pun yang ada labuhan belakang dia tu okey juga. Yang t-shirt ni kadang-kadang singkat. Jadi bila mana kita tak tight in ya, dan bila mana kita sujud ada satu ruang di antara seluar dan baju kita itu terdedah, dan ruang kulit kita di belakang itu adalah ruang batasan aurat sebab dia di bawah pusat ya, kita tahu aurat lelaki ini adalah di antara pusat dan lututnya, maka batallah salat ya. Jadi siapa yang berpakaian begitu, seluar jeans dan t-shirt, tolong tight in, dan kalau terlepas tu maknanya memang batallah solat tu. Begitulah, itu je pilihan yang ada. Tapi yang paling afdal, berpakaianlah pakaian yang rapi, yang pasti menutup aurat dengan sempurna. Adapun jika aurat terbuka dengan sebab yang lain, bukan usaha kita, ditiup angin contohnya ya, kita sembahyang di kawasan yang berangin atau kipas hari ni ada kipas besar kat masjid-masjid tu, maka ketika dipasang angin sangat kuat, lalu dia terselak, terangkat kainnya atau bajunya, lalu menampakkan ya, batas auratnya, maka macam mana situasi ini? Jika ditiup angin dan ditutup segera ya, kembali ditutup kembali dengan segera, maka itu tidak membatalkan solat ya. Tapi andai kata kita lambat menutupnya, sembahyang kat tepi pantai dengan kain begitu, bila terselak ya, tengok lutut tu nampak, maka kita ketika itu tak terus tutup. Kita tengok pula, Allah, lutut aku ni luka dulu main bola ni, nampak bagut ni ha? Bermonolog pula ketika itu dalam hati kita, maka batallah solat itu ya. Kadar segera tu macam mana? Kadar segera dirujuk juga dengan kadar tamakninah, iaitu sebelum berlalu tempoh sekurang-kurang tamakninah, iaitu subhanallah. Artinya tak boleh dah nampak aurat sebut subhanallah baru tutup. Artinya tempoh tu dah habis. Artinya nampak aurat terdedah on the spot. Aurat kita je lah, aurat orang kita tak boleh tutup, batal lah. Sebab beritahu je lah yang dia singkat aurat tadi. Begitulah ya, lebih cepat daripada kadar sekurang-kurang masa tamakninah. Jika begitu kesempatan yang kita lakukan, maka tidaklah batal salat. Artinya kalau nak perasan aurat terdedah, ya, tutup terus cepat. Begitu. Tahan ya, kain itu daripada terus berkibar mendedahkan aurat kita. Menurut pendapat yang muktamad, jika aurat terbuka oleh yang lain daripada angin, nescaya batal secara mutlak. Contohnya ya, dia sembahyang kat kat tepi pondok dia dekat dusun, datang beruk atau ke pergi selak kain dia, maka batal terus yang tu. Ataupun kita sembahyang kat rumah, anak kita masuk dalam kain kita, masuk tak apa, tapi ketika mana dia keluar tu menyingkap aurat kita, maka batallah solat kita ya. Walaupun cuba dia tutup dengan segera, sebab itu bukan ya benda yang dimaksudkan dengan kiasan tadi, iaitu angin, benda-benda yang tidak ya bersifat fizikal dari sumber yang lain, dia bersifat alamilah, angin saja. Jadi itu ya perbahasannya. Tapi yang lebih baik, artinya aurat ni benda yang menjadi syarat sah solat. Artinya memulakan solat tanpa menutup aurat yang semula, sembahyang terus tak sah. Dan kalau berlaku syarat ini hilang ketika solat, iaitu terdedah aurat, batal juga solat, kecuali satu saja ya, dengan secara alami berlaku dan kita segera menutupnya semula.
Itu perkara yang ke-12 yang membatalkan wudu, yang membatalkan solat. Perkara yang seterusnya yang ke-13 membatalkan solat itu bila mana berlaku pergerakan anggota kasar 3 kali berturut-turut seperti melangkah dan sebagainya, sekalipun dengan terlupa, sama ada dengan satu anggota atau dengan 3 anggota, ataupun 3 gerak itu dengan gerak yang sunat sekalipun, seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lain, maka jadi batal sembahyang itu. Inilah yang disebut oleh Al-Allamah Ibnu Hajar. Agak rigid ya, agak ketat. Tapi ceritanya adalah anggota besar, badan besar. Anggota besar kita ni kepala, badan kita sendiri, kaki dan tangan. Maka kalau ada keperluan melangkah, melangkah dalam solat sebab apa? Mungkin kerana nak memenuh atau memerapatkan saf salat. Saf salat ke depan dah kosong, ada orang batal, maka kita kena bergerak. Maka pastikan langkah tu 2 berhenti dulu. Jangan 3 langkah terus. 2 langkah berhenti. Baru langkah seterusnya. Biasanya nak ke depan tu cukup dengan 3 langkah, atau nak merapat ke tengah, maka cukup juga langkah 1 merapatkan kaki, langkah kedua buka balik, berhentilah dulu, jangan terus 3, batal lah tu. Begitu juga ada orang suka goyang-goyangkan badan, bila dah kanan, kiri, kanan, batal lah. Ataupun kepala, asyik betulkan kepala je, 1, 2, 3, batal dah. Tangan juga ada orang tak pasal-pasal bergaru sana, depan, belakang, batal lah tu. Adapun pergerakan yang sedikit atau perlahan, meskipun berturut-turut seperti menggerakkan 1 anak jari, itu anggota kecil, lidah atau kelopak mata, maka itu tidak membatalkan solat. Begitu juga tidak batal bergerak atau melangkah dalam sembahyang ketika dalam peperangan atau melihat binatang berbisa yang datang untuk menggigitnya. Itu bab lain. Ini dipanggil darurat, keperluan. Sekalipun kita melompat, tapi melompat tu terus berdiri balik dalam sembahyang lah, kerana keperluan. Ada babi datang lari nak sondol kita, takkan nak tahan begitu je. Kita pun mengelak melompat. Dan kalau kita nak teruskan solat, maka solat tu belum batal lagi. Begitu juga ada lipan, maka mungkin kita melangkah 3-4 langkah mengelak lipan yang datang menuju pada kita, maka itu pun tidak membatalkan solat. Sebab dalam peperangan pun kita ada solat syiddatul khuf yang kadang-kadang terhenti. Gitulah keadaannya. Yang ke-14, perkara yang membatalkan solat lagi, berbuat perbuatan kasar dan keji sekalipun 1 kali, seperti melompat, tak pasal-pasal melompat tinggi-tinggi, walaupun 1 langkah, 1 gerakan, maka batal juga. Atau memukul dengan keras, atau bergerak dengan sekalian badannya melainkan dengan sebab terkejut, dengan gangguan binatang, ular dan sebagainya, yang itu tidak batal. Tapi kalau tanpa sebab, sedangkan awak dalam solat melakukan gerakan yang kasar dan keji, dipanggil menyalahi identiti dan gaya orang bersolat, maka itu membatalkan solat. Jadi hati-hati, kita kalau tak ada keperluan, jangan gerak-gerakkan badan, bimbang solat kita terbatal dengan gerakan-gerakan tambahan yang bukan solat itu. Seterusnya, perkara yang membatalkan solat yang ke-15, berbuat satu perbuatan, melakukan satu perbuatan yang kecil, tapi dengan qasad atau niat bermain-main, sekalipun kecil dan sedikit, seperti menggerak-gerakkan kelopak mata, tutup buka dalam sembahyang dengan niat memang saja-saja main-main, tidak membesarkan solat, batal. Main lidah, mana orang tahu kita main, tapi kita tahulah kita main. Jadi benda itu pun membatalkan solat. Hati-hati, artinya solat ni kena fokus, kena sedar, kena khusyuk. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan kita mempermain-mainkan solat atau bermain-main dalam solat. Hati-hati tu. Kadang-kadang orang main jari, patahkan jari, semua jari. Ini apa ni? Kan? Artinya dia tak membesarkan solat.
Kalau jari semua tu dipatah-patahkan tu, ya, niatnya apa? Tujuannya apa? Kalau kerana dia memperlekehkan solat, ya, tak membesarkan, mempermain-mainkannya, maka itu juga menjadi perkara yang membatalkan solat. Ini disebut, ya, menggerakkan kelopak mata pun kalau niat bermain-main maka batallah solat. Yang ke-16, berkata-kata dengan sengaja walaupun sedikit, ya, walaupun dengan hanya 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham, yang tiada kaitan dengan sembahyang atau tiada keperluan darurat, ya. Cakap time kaitan sembahyang macam mana? Bila mana Pak Imam lupa, kita cakaplah, ya, subhanallah, itu ada keperluan, ataupun kita betulkan bacaan dia, ataupun, ya, ada suatu benda mudarat yang besar, maka kita boleh, ya, tengah sembahyang pun ada nampak dikiaskan, ya, pada orang yang buta yang melintasi, ya, ruang solat kita, dan di hadapan tu ada benda yang berbahaya, mungkin ada lubang, ada longkang, jadi kita boleh cakap berhenti, ya, ya. Jadi itu tidak membatalkan solat. Tapi kalau dengan sengaja dan tak ada pun kaitan dengan solat dan keperluan, batal solat walaupun hanya 2 huruf, ya. Dan kalau tak sengaja lebih 2 huruf, kalau sengaja 1 huruf pun. Contohnya kita bercakap macam mana, ya, kalau orang Arab banyak kalimah yang 1 huruf ada maksud. Contohnya qi, ya, jauhkanlah, ai, sedarlah, fi, tunaikanlah. Orang Melayu pun adalah, kita kalau sebut i contohnya apa kita sebut? Kalau benda tu menjijikkan atau kotor, ya, budak lalu pampers dah terlondeh, kita tengah sembahyang kita kata artinya najis tu, kotor tu, maka tu ada maksud tak? Ada. Batal tak? Batal sembahyang. Maka sembahyang kena fokus lah, jangan buat benda-benda gitu, ya. Darurat kita dah sebut, ya, 1 kalimah yang ada, contohnya kita orang lalu kita sebut wow. Wow tu macam 1 huruf lah, huruf wow, ataupun 3 yang huruf. Kalau dia je, maka itu batal lah. Sebab ada maksud tak? Ada. Maksudnya hebat benda tu, kita kagum dan sebagainya. Ataupun kita berdehem ya, rupanya ada janda comel lalu, kita nak menyedarkan dia bahawa kita ada kat situ, maka itu ada maksud tak? Ada. Batal sembahyang kita, ya. Maka tak payahlah buat benda-benda pelik-pelik gitu, tuan-tuan. Tengah sembahyang fokus saja. Sebab apa dia jadi batal? Sebab dia hilang tumpuan dan maksud solat bila mana kita melakukan perkara-perkara tersebut. Jika berkata-kata dengan lupa tengah sembahyang, ya, kita terlupa kita sembahyang, ni kualiti sembahyang ni dah teruk lah. Tapi nak kira sah ke tak sah, bukan suruh buat, tapi nak kata sah ke tak sembahyangnya lagi. Maka dan sedikit perkataannya, iaitu 6 kalimah atau kurang dari itu, maka tidak membatalkan sembahyang. Tengah-tengah sembahyang kita berkhayal, kawan kita tanya kita pun sama tengah sembahyang, dah tengah habis Fatihah tu, kita cakap, esok aku datang lah. Tiba-tiba tak apalah aku datang lah esok. Kan cakap tu, tak apalah aku datang esok, 5 perkataan, okeylah, ya. Dikatakan kurang daripada 6 perkataan harus, ataupun tidak membatalkan solat. Bukan boleh, bukan harus, tidak membatalkan solat kalau terlupa. Tapi itu tahap teruk lah sembahyang begitu. Tapi kalau dah membebel walaupun terlupa tengah sembahyang, ya, kan aku dah cakap semalam aku tak nak datang, aku tak datang lah, kau suruh aku datang buat apa? Itu batal bang. Itu yang lupa ke sengaja ke tak sengaja, dah banyak sangat sembang apa tengah sembahyang. Begitulah. Dan begitu juga tidak batal jika berkata-kata dengan sengaja, tapi, ya, kerana kejahilan. Ya, orang kan ada cerita dulu orang asli, ya, dia mau masuk Islam, ya, yang seorang tu pandai sikit, ya, yang lain tu ikut-ikut je. Jadi tengah sembahyang ikutlah ustaz kat depan tu. Tengah sembahyang ada seorang cakap, rapatlah sikit, kan. Yang kawan yang tahu ni kata, sembahyang mana boleh cakap.
Yang seorang lagi pula, betul Ustaz cakap tadi, tak boleh cakap. Lepas tu gaduh, kau pun cakap gitu. Yang seorang yang keempat kata, aku seorang je tak cakap. Akhir semuanya cakap. Tapi kalau ikut macam ni, situasi tu, siapa yang tahu batal lah. Siapa yang tak tahu, yang jahil tak batal. Artinya orang pertama mungkin tak batal sebab dia tak tahu. Yang kedua batal sebab dia tahu. Sembahyang mana boleh cakap. Yang ketiga pun tahu. Dia kata apa? Ustaz cakap tadi, mana boleh cakap sembahyang. Tu dia tahu. Yang keempat mungkin dia tak tahu. Aku seorang je tak cakap. Tapi dia cakap jugalah. Semua cakap. Tapi 2 orang batal, 2 orang tak batal. Ini macam teka-teki lah tuan-tuan. Tapi nak memahamkan tu kita kena ambil analogi perbincangan ini. Ini berlaku biasanya bagi mu'allaf lah baru masuk Islam. Yang ke-17, apa lagi yang menjadi pembatal kepada solat kita, iaitu gelak, ketawa, atau berdehem-dehem, atau menangis, atau bermain menghembuskan nafas dengan mulut dan hidung sehingga terkeluar suara daripada sekalian perbuatan itu. Ini ketawa tengah sembahyang ni budak-budak dululah, kan? Tengah sembahyang tu ada seorang buat lawak ke, ataupun yang cuit dan kacau, memang akan ketawa. Jadi ketawa ni selagi mana tak berbunyi, begitu bertahan okey. Tapi kalau dah bersuara batal lah. Kalau dah batal lah. Menangis begitu juga. Memanglah. Kadang-kadang kita bertahajud mengenang dosa sembahyang malam kita tu akan ada tangisan. Tangisan kalau esakkan yang tidak bersuara, hanya sedu, sentak, sayu, maka itu tidak batal. Tapi kalau batal lah. Kau nak nangis-nangis dulu, lepas tu baru sembahyang. Jadi kawal. Kesedihan macam mana pun kawal, sebab kita tengah solat. Ataupun menghembuskan nafas sampai itu macam orang yang tidur berdengkur tu. Itu kira menghembuskan nafas, maka berbunyi suara atau hidung, maka sehingga zahir 2 suara pada sekalian itu, 2 huruf pada sekalian itu, maka batal lah. Kalau bunyi itu satu je, itu tak apa lagi. Kalau ditahan. Tapi kalau dah batal lah. Itu batal lah. Kalau nak membetulkan pita suara kita tersekat, okey. Tapi kalau tak ada tujuan atau ada tujuan yang tidak berkait dengan solat, nak menarik perhatian orang dan sebagainya, maka batal. Hati-hati ni benda-benda begitu. Begitu juga berdengkur kalau orang semayang duduk tahiyat akhir, pantang duduk, hilang batu berdengkur, itu suara nafas, maka itu juga merosakkan semayang kita, membatalkan saya. Mungkin benda ni tuan-tuan baru, tapi kena ambil maklum. Jadi siapa yang pantang diam je lelap, hati-hati. Bukan dia nak tu, tapi duduk tahiyat akhir cantik, kawan sebelah ada, makin berat kawan sebelah kita tahan-tahan. Lepas tu kawan sebelah tu cubit sikit, kan? Baru dia rasa cubit pun tak boleh lah tengah semayang. Jadi kalau berlaku dengkuran suara ketika mana kita solat, maka ini juga perkara yang membatalkan solat. Yang ke-18, makan atau minum walaupun sedikit. Makan macam mana tengah sembahyang? Tak, sisa makanan tu yang ada celah gigi, kalau kita telan, dia batal. Begitu juga kita punya rasa minuman yang masih bersisa dalam mulut kita, masuk dalam air liur kita lalu kita telan, batal. Sebab tu nak solat, pastikan kita telah membersihkan betul-betul ruang mulut kita ni. Kumur betul-betul kalau tak dapat gosok gigi. Dan jangan mengada-ngada berkorek sana korek sini dengan lidah tengah semayang tu. Kena ada sebiji nasi, kita telan, Allah, sebiji pun takkan nak kira. Dah kira makan. Awak tengah semayang bukan boleh makan. Jadi kalau berlaku benda tu macam mana? Kita ada hukum berkaitan dengan masjid. Masjid ni kita tak boleh berludah pada dia. Haram siapa berludah dalam masjid, ni rumah Allah. Tapi kalau ada nasi sebiji, nak baca Fatihah pun tak boleh tu. Akan nak berdoa, akan sa'in. Dah makhraj dia lari. Maka kena luah. Tapi dengan cara paling sopan, letak pada tangan,
luah dan lekaplah kat baju. Ya, kat badan kita. Begitulah. Jangan kau tui pula. Tui gitu haram satu, antul kena kat kaki orang. Jadi hal pula. Ya. Jadi tekap pada mulut kita, keluarkan tu kalau dia mengganggu sebutan bacaan solat kita, maka memang kena keluarkan dan kemudian ya kita lekapkan pada pakaian kita. Begitulah yang dapat kita lakukan. Tapi gerakan tu juga pastikan tidak berturut-turut 3 kali. Berhenti-hentilah. Minum pun begitu ya. Jadi kalau perlu luah air liur tu, pandai-pandailah tekap dengan tangan dan lekaplah kat baju itu. Itu je pilihan yang ada. Tak boleh diludah. Tak boleh diluah. Yang ke-19, sengaja mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti memasukkan ain, satu benda yang ke dalam rongga dalaman. Seperti pengorek telinga dalam ya, lubang telinga. Tengah semayang pun masuk telinga, korek hidung dalam dalaman. Itu semua sebab dalam semayang ni kita mengerjakan hampir semua rukun Islam. Dalam semayang kita bersyahadah. Dalam semayang, ketika semayang kita puasa. Ya. Dalam semayang kita berzakat, artinya membersihkan diri. Sebab tu kita berwuduk, taharah. Dan dalam semayang kita menghadap Kaabah. Ya, seolah-olah menunaikan haji. Gitulah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tuntutan solat adalah ketika solat kita kena berpuasa. Makan, minum dan juga daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi sengaja ya melakukan perkara yang membatalkan solat, membatalkan puasa akan membatalkan solat kita. Yang ke-20, ini juga perkara yang penting, iaitu bila mana kita mengiktikadkan yang rukun itu sebagai sunat. Sekalipun kita buat. Ni sebab jahil lah ni. Ya. Contohnya kita mengandaikan atau mengatakan sujud dalam solat ni sebenarnya memang 2 kali, tapi yang pertama tu rukun, yang kedua sunat. Betul tak statement tu? Tak betul. Jadi ya, kita faham dan pegang begitu, walaupun kita sujud setiap kali sembahyang, setiap rakaat 2 kali, perkara itu ataupun i'tikad itu membatalkan solat kita. Jadi apa pilihan yang ada bagi orang yang tidak menguasai ya secara pasti 13 rukun solat itu? Maka dia kena mengandaikan. Ya, siapa tak nak, malas sangat ngaji, tak nak menguasai benda-benda basic itu pun tak tahu. Ya, rukun solat ni berapa? 17. Apa dia sebut? Semua salah, tak betul. Maka pilihan yang ada adalah dia kena mengiktikadkan semua perbuatan solat itu rukun. Kalau bertukar yang rukun dia kata sunat, batal solat dia. Tapi kalau dia kata yang sunat tu rukun, tak apa, selamat. Dan itu bukan pilihan yang baik. Itu je pilihan yang ada, yang selamat. Siapa yang malah ngaji, tak tahu, tak kenal pasti rukun solat, maka jangan kata yang rukun tu sunat. Ya, tak apa kalau kita kata yang sunat tu rukun. Tahiyat awal sunat ke rukun? Tahiyat awal rukun, takkan tak? Tu salah. Tahiyat awal tu sunat abad. Tapi tak apalah. Tapi kalau kita mandai-mandai kata, ya, baca tahiyat tu selawat tu sunat je. Allahumma salli ala Muhammad tu tak baca pun tak apa. Tu salah, itu rukun bang. Ya. Ataupun kita mengandaikan rukun tu salah. Beri salam ni apa dia? Rukun qauli ke rukun fi'li? Kita kata rukun fi'li lah, tulis tu yang betul. No. Bagi salam ni rukun qauli, rukun sebutan. Sebut assalamu alaikum warahmatullahi, itu yang rukun. Menulis itu sunat. Tapi ramai kita sembahyang ini tulis kanan, tulis kiri, sebut assalamualaikum tak ada. Tak cari tuan-tuan tu perasan tak tuan-tuan sembahyang kadang-kadang sembahyang sunat atau umumnya. Ya, bila dah habis. Semalam pun sembahyang Zuhur dekat Putrajaya. Ya, saya tengoklah, saya suka tengok orang sembahyang sunat bila kita dah habis sembahyang kan. Ada kawan-kawan kita ni sembahyang baca tahlil muka macam tu je. Mulut tak terkomak kamit pun tuan-tuan. Duk gitu. Cukup habis masa. Apa benda tu? Ketika tahiyat akhir tuan-tuan, ada dua rukun, 4 rukun qauli yang kita akan buat.
Ya, 3 lah. Pertama bacaan tahiyat. Tahiyat ni rukun qauli, kena baca at-tahiyatul. Kalau duduk diam tu buat apa? Duduk saja. Habis tahiyat tu mana bacaannya? Tak ada dah. Selawat dalam tahiyat pun rukun qauli. Beri salam pun rukun qauli. Jadi kalau dah tunduk toleh kanan, tunduk toleh kiri, itu bukan beri salam. Itu melakukan sunat ketika memberi salam. Rukunnya mana? Sebab tu jangan pandang enteng pengajian solat. Takut puluh tahun kita sembahyang, rupanya sembahyang kita tak valid, tak sah. Dah bagi salam tak boleh ya? Dan kalau kita buat pun, tapi kita i'tiqadkan yang itu sunat. Salam ni sunat je, sunatnya kalau tak buat pun tak apa. Kau buat tak? Aku buat lah, takkan tak buat, dia kata. Tapi kau tu macam tu, sembahyang dia tetap tak sah. Jadi ilmu memang sangat perlu. Jadi jangan pandang enteng. Ya, itu perkara yang ke-20, mengiktikadkan yang fardu sebagai sunat. Yang ke-21, syak pada niat sembahyang atau pada takbiratul ihram, atau syak pada berniat zuhur atau asarkah. Artinya tidak jazam ketika niat. Ya. Kita dah bincang hari itu bahawa niat ni ada konten wajib dia. Niat ni memang menyedarkan dalam hati kita, tapi ada konten. Benda apa yang kita kena sedar? Pertama, kita kena sedar qasad. Kita ni sekarang semayang, itu kita sedar kot. Yang kedua, kena sedar fardu atau sunat. Ya, fardu tu kena niat. Ini semayang fardu. Yang ketiga, kena ada ta'yin. Ta'yin ni zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke, ya, Jumaat ke, begitulah, itu ta'yin pada sembahyang fardu. Jadi 3 benda ni kena ada ketika takbiratul ihram, sebab niat ruangnya ketika takbiratul ihram tu. Jadi siapa takbir Allahu Akbar, tak ada satu. Dia sedar dia sembahyang, dia tahu ni sembahyang fardu, tapi dia tak sedar ini zuhur ke asar. Dan dia gasak je terus. Ya, ketika baca Fatihah dia berkata, sembahyang asar, jalan teruslah. No. Sembahyang awak tak sah. Jadi jangan pandang enteng. Jadi bila nak semayang tu kena pastikan 3 benda semayang fardu ni. Sedar kita semayang tu tak ada kot. Takkan tak sedar dan kata takbir Allahu Akbar, aku buat apa ni tak menasabah juga kan. Tapi fardu dengan sunat pun kadang tak masuk ya. Ya, ta'yin selalunya lagi. Kalau semayang sendiri lagi lah. Ya, Allahu Akbar, sedar aku semayang, tahu ni semayang fardu, tapi zuhur asar ni. Kita pun tengok cermin. Pukul 5 asar ni. No, tak boleh gitu. Niat tadi mesti dia jalan sebelum berakhir bar. Allahu Akbar. Sebab tu kita kata usolli. Sebab tu ulama Syafi'iyah anjurkan kita sebut dulu, lafazkan dulu, aku ni nak sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Baru takbir. Bila takbir benda dah ada lintasan tu, jadi dia senang je. Gitulah. Ya, jadi siapa yang tak sempurna niatnya, maka solatnya batal dan dia kena ulang semula takbiratul ihramnya dan laraskan niatnya tadi. Ini kita dah bincang panjang hari itu pada perbahasan niat sebagai ulangan sebab dia masuk sama. Seterusnya ya, cukuplah sampai sini tuan-tuan. Ya, ada lagi lebih kurang 4-5 perkara lagi. Ya, jadi begitulah di antara kesempatan yang sempat kita bincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. InsyaAllah ada beberapa perkara lagi, ada 4-5 perkara lagi yang kita nak bincangkan ya, bagi memenuhi maklumat tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian dan pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.